Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Ramadan Karim, Allahu Akram. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk terus berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Maka kita ambillah peluang sebanyak-banyaknya meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan yang berkat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara perbuatan ataupun perkara yang disunatkan di dalam bulan Ramadan ni ialah bersahur. Apa makna sahur? Kita selalu dengar sahur-sahur. Kalau orang Kedah panggil sok, bangkit sok, bangkit sahur. Jadi apa makna sahur? Sahur ini, kalau mudah fahamnya adalah perbuatan kita makan dan minum sebelum terbitnya fajar, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan tenaga kepada kita agar kita ini bertenaga, ada kekuatan untuk berpuasa di siang harinya. Itu antara fungsi sahur lah. Jadi kalau orang yang tak bangun sahur ini, dia tak makan pada malam hari sebelum subuh itu, mungkin menyebabkan dia kurang bertenaga untuk berpuasa pada siang harinya. Baik, muslimin dan muslimat, bilakah waktu yang dikira sebagai telah mendapat pahala sunat kalau dia makan? Sebab kadang-kadang ada orang dia makan awal, pukul 10 malam, pukul 11 malam, dia dah makan. Dia kata, aku nak sahur siap-siap. Takut-takut nanti tak terjaga. Adakah itu dikira sebagai orang yang telah mendapat pahala sahur? Maka kita melihatlah kepada pandangan para ulama. Ulama mengatakan bahawa kita boleh dah dikira sebagai orang yang makan mendapat pahala sahur, pahala sunat itu, ketika selepas separuh daripada malam. Maksudnya malam kita ini, daripada maghrib sampailah waktu subuh, kita ambil separuh. Dan selepas separuh itu, kalau kita makan dan minum dengan niat nak bersahur, kita telah mendapat pahala sahur. Contohnya, kita sahur pukul 2 pagi. 2 pagi ni kira awal lah. Pasal subuh lo ni 6, 18 pagi. Jadi kalau makan pukul 2 pagi itu awal. Adakah telah mendapat pahala sahur, pahala sunat? Ya, telah mendapat pahala sunat sahur kerana dia makan telah melepasi separuh daripada waktu malam. Kemudian dalam sahur yang sunat itu juga kita disunatkan lagi, iaitu melewat-lewatkan makan sahur, iaitu sampailah waktu imsak 10 minit sebelum waktu subuh masuk. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita melihat kepada fungsi sahur, iaitu memberikan tenaga, ya, kita tak nafikan fungsi sahur itu, tetapi yang utama sekali yang kita perlu tekankan ataupun kita perlu teliti, kita perlu lihat ialah sahur ini ada keberkatan di dalamnya. Inilah perkara yang paling penting sebenarnya. Memanglah sahur itu memberi tenaga untuk kita berpuasa di siang hari, tetapi yang paling utama sekali kerana Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Nabi kata, bersahurlah oleh sekalian kamu, ataupun bahasa lain, bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Ini yang kita mahu sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, bangunlah sahur kerana di situ adanya keberkatan. Apa itu keberkatan? Iaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itulah keberkatan. Ada orang, dia puasa dalam keadaan tak bersahur. Ada. Sebab itu kita kata, kalaulah semata-mata sahur itu memberikan tenaga, ada orang mampu untuk tidak bersahur. Dia berpuasa dalam keadaan dia tak bersahur. Ada. Nah, saya sendiri pun pernah, kita terjaga lambat. Sahur dah lepas. Nah, dah masuk subuh, tak boleh makan dah. Tapi kita masih lagi mampu untuk berpuasa.
Maka jangan kita kata aku tak mau sahur lah sebab nanti aku mampu je berpuasa. Jangan. Yang utama sekali kita melihat adalah keberkatan. Minumlah seteguk air, makanlah sebutir kurma kerana kita nak ambil keberkatan yang Nabi kata tu. Ini kalam Nabi. Maka apa yang Nabi kata tu benar. Dalam sahur itu ada keberkatan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi juga menyebut bahawa beza ataupun perbezaan antara puasa orang Islam kita ini dengan Yahudi dan Nasrani dilihat pada sahurnya. Maka sebab itu kita kena bersahurlah. Jangan pandang remeh kepada amalan bersahur ini. Walaupun zahirnya kita mampu untuk berpuasa tanpa sahur. Tetapi yang paling utama sekali yang kita nak ialah keberkatan yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Muslimin dan muslimat, ingat, maka jangan lupa untuk bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat ini dulu video saya kali ini. Minta maaf salah dan silap. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Allahu akram.